Okey, kita berucap berhenti pukul 8. Sebelum berhenti berucap tak boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Yang di-Pertua PAS Sekolah Kedah Dr. Fakhruddin, Setiausaha Timbalan di-Pertua, Setiausaha, seluruh ahli jawatan kuasa, ahli-ahli yang berhormat, Adun Anak Bukit yang juga Setiausaha kawasan Adun Bekalan Kundur, YB Marjo, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, Ketua Dewan Pemuda, Ketua Dewan Muslimat, Ketua Dewan Ulama, Ketua-ketua cawangan, ahli-ahli jawatan kuasa, seluruh hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Lama dah tak mari dewan ni. Dulu nampak luas, besar dewan ni. Mai kali ni jadi kecil. Mungkinlah batu bata dia serot. Kau kecil. Jadi saya cakap dah dengan Haji Wan dengan Dr. Fakhruddin, cari benang beli kambuh buat dewan baru. Sidi. Mereka kata sini-sini susah nak dapat lah tanah, nak expand tak boleh. Jadi keperluan kepada infrastruktur politik. Kita tak maulah jadi macam parti lain kan lah. Merkah tak ada, dewan tak ada, POM tak ada. Tumpang sekolah-sekolah buat mesyuarat. Kita nak kita ada dewan yang besar, yang selesa. Di tempat saya di Sungai Pau, Markah PAS kawasan Sik pun sama. Dulu masa Pak Leman duk buat tu, kita kata nak buat apa luas-luas sangat ni. Dewan bosak muka main. Lah jadi halus ya. Kerana ramainya orang masuk dalam PAS, bila kita buat program tak celui, tak boleh duduk. Maka keperluan kepada infrastruktur, kemudahan perjuangan kita kena disediakan. Saya rasa lebih mudah orang memberi sumbangan. Macam petang ni kita jual. Saya tanya Dr. Fakhruddin, jual tiket lah. Kata jual. YB kena 1,000, pada buka. Jadi YB sangat. Awalnya ada kena 300, ada 200. YB kena 1,000. Apa suruh jadi YB? Kat saya dia tak minta boleh lagi. Kok-kok sekali dia suruh kan. InsyaAllah saya yakin PAS Sekolah Kedah yang ada kerusi parlimen, kerusi 2 dun, dan ahli-ahli PAS kawasan Sekolah Kedah yang sangat komited. Waktu orang lain kalah, kita menang. Anak Bukit tak pernah kalah. Sekolah Kedah, mari siapa pun, lah kali boleh ke orang. Kita menang. Jadi insya-Allah lepas pada ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh lancarkan tanah wakaf pula untuk buat dewan baru. Saya harap benda tu akan jadilah di zaman YDP Dr. Fakhruddin ni. Bolehlah tinggal komplek baru pada Sekolah Kedah. Cuma Sekolah Kedah ni pasal dia ada komplek PAS Kedah tu di Batu Sembilan. Jadi duk gayak ingat tu lah. Tak kira orang kata kalah komplek PAS Kedah pula. Jadi mereka duk pakai Dewan Alamin ni. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, petang ni boleh cakap politik lah pasal majlis buka PAS Kedah, PAS Sekolah Kedah. Hari-hari duk buka puasa tu program kerajaan. Tak boleh lah cakap parti, tak boleh. Syarah betul je lah. Syarah straight je lah. Tak boleh nak sebut bab parti-parti. Petang ni boleh kita cakap tentang diri kita untuk kita kemaskan lagi perjuangan kita di Kedah ni. Pakat memberilah, pakat menyumbang. Lebih-lebih lagi bulan puasa ni pahala dilipat gandakan, memberilah. Kita pun tidak berhasrat untuk menghentikan ahli-ahli kita untuk berderma. Jadi kerajaan lama 2 kali 2 penggal. Dulu masa kerajaan
Terengganu tumbang. Wah Mukhtar tumbang. Zaman tu duit royalti Petronas 400 juta setahun. Antara negeri paling kaya di Terengganu lah, dipanggil Kuwait Malaysia. Tahun 99. Jadi bila PAS dapat Terengganu, ahli PAS ni dia kata hampa lah pula. Kami tak kena berilah. Dapat negeri kaya Kuwait Malaysia. Jadi tak mau derma. Jadi buat program, buat ceramah besar-besar, tak kutip derma. Tuan-tuan sekalian, bahaya untuk kita kerana kerajaan boleh hilang. Dan terbukti kerajaan hilang lepas pada tu. 2004 tumbang balik. Tapi oleh kerana trend tabiat perangai kita tak apa elok pada masa tu, tak mau derma dah. Jadi nak buat kerja balik jadi susah. Jadi kita di Kedah ni tuan-tuan, walaupun 2 kali dah kita, bukan 2 kali, dia 3 kali dah. Saya walaupun sekat jalan tahun 2020, lepas tu langkah penggal lain dah. Kira-kira jadi MB 2 penggal lah. Tapi kita tidak kita terus menggalakkan ahli-ahli PAS di Kedah bagi derma kat parti. Kita buat dasar tak pakai duit kerajaan untuk program parti. Tak pakai dana kerajaan untuk kempen. Dan inilah yang membezakan kita dengan UMNO. Inilah yang membezakan kita dengan PH Lala ni. Tuan-tuan boleh pergi tengok kat belah Kulim lah ni, Menteri KDN. Dia Menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri. Sampai orang panggil KDN Kulim. Kementerian Dalam Negeri Kulim. Kerana dia duduk pulun di Padang Serai nak tanding di situ. Semua program disusun ke Kulim dan Padang Serai. Semua agensi kerajaan, terutamanya polis di Raja Malaysia, bertungkus lumus buat kerja kempen dia di Padang Serai dan Kulim. Guna agensi kerajaan tanpa segan silu. Semua orang tahu tu program kempen dia. Masuk agensi kerajaan, masuk masjid, masuk surau, masuk semua institusi pendidikan, jabatan kerajaan, kempen. Nak menang lah, guna agensi kerajaan. Kita tak buat kerja tu. Kita tak akan berkempen guna jentera kerajaan, dana kerajaan, agensi kerajaan, kaki tangan awam kita tak akan guna. Inilah beza PAS dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, saya harap kaki tangan kerajaan, agensi dan jabatan kerajaan yang terasa diri mereka dipergunakan untuk kepentingan politik tertentu, macam KDN duk buat tu, hampa berhenti ya. Hampa berhenti. Pasal tu bukan kerja hampa pun. Bukan bidang tugas kaki tangan awam. Untuk heret ahli politik mana-mana pergi duk kempen untuk diri dia. Saya tengok lama. Tak kata apa pun, benda tu tak betul. Kalau kita kata, dia kata kita dengki. Tapi bagi saya kalau benda tu tak betul, kita kata tak betul, tu bukan dengki. Tu amar ma'ruf nahi mungkar. Tak usah pakai dana dan agensi awam untuk kepentingan politik. Dia nak menang, dia nak berkempen untuk diri dia, nak jadi wakil di situ, guna parti dia, guna dana parti dia, guna dana dia sendiri, jangan guna agensi kerajaan. Main politik gentleman, main politik jangan salah guna kuasa. Saya duk tengok hari-hari depan mata kita salah guna kuasa tu berlaku, takkan kita tak kata apa satu. Saya harap di tempat lain pun tidak berlakulah macam tu. Dan kita di Kedah ni, insya-Allah seboleh-boleh, sedaya upaya, kita akan guna jentera dan dana parti kita sendiri untuk berkempen bagi pihak kita menghadapi PRU akan datang. Tak ada yang kata saat ni PRU ni pengurusi kata pilihan raya tahun ni, dia tahu mana tahu. Saya harap pilihan raya tahun depan lah. Tahun ni cepat sangat, tak dan. Dan ramai orang kata pilihan raya mengejut. Pilihan raya mengejut. Bulan Julai tahun ni. Saya kata tak mungkin pasal Melaka dia punya
tempoh apa dia? Sah dia sampai bulan 12. Dia ada sampai bulan 12, dia boleh pergi sampai bulan Februari. 60 hari selepas tempoh maksimum. Lepas tu Sarawak, lepas tu Johor. Jadi paling awal pun kalau nak buat serentak bulan Februari lah. Ataupun lebih awal pada tu bulan 12. Saya harap kita semua pakat-pakat ready, pakat-pakat buat persiapan. Jangan galit, kerana pilihan raya kali ni pola dia tak sama lah. Kita akan berada di blok PN. Sekarang ni PN ni diketuai oleh PAS. Blok ni blok besar. Orang semua perhati. Kalau blok Melayu, harapan semua orang kepada PAS. Kalau sembang dengan 10 orang, 9 orang meletak harapan untuk kuasa politik Islam Melayu, sandarannya hanya pada PAS. UMNO tak boleh pakai lah. PKR hanyut terus. PAN jadi baru DAP. Tak ada lah. Blok politik Melayu yang masih berbisa, ada kekuatan hanya tinggal PAS. Dan kita lah diletak ke harapan tu untuk orang Islam Melayu kekal berkuasa, pegang kuasa politik di negara ni. Jadi tuan-tuan kena kerja pulun. Jangan biak jangan duk biak kat puak Madano ni. Nampak hari-hari ada saja isu-isu besar, isu-isu yang kita tak pernah tengok, tak pernah jangka. Kita tak pernah sangka ada orang bukan Islam berani pijak Quran buat video sebab. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Daripada zaman nenek moyang kita, tak ada siapa berani buat lah. Oleh kerana dia tengok lah ni lenient sangat, lembek sangat orang-orang yang jaga agama ni, yang jaga Islam, jaga kuasa politik Melayu. Dia berani jejak Quran, buat video sebab. Pasal lemahnya kuasa politik. Orang tak heran kat kita. Orang tak heran kepada guardian, orang-orang yang mengawal kuasa politik negara ni. Dia kata buat apa? Tak apa, Menteri Agama kata kita didik. Kita tak mau pakai hukuman. Kita didik dulu. Pula bapa hang didik. Sampai teratur nak didik lagi. Tu bulan puasa tuan-tuan. Kalau tak puasa aku tak tahu. Tak boleh kata kan pula bapak depa marah. Depa koyak. Kalau pula bapak koyak kata duk marah saya pasal saya suka kata pula bapak hang. Memang orang Kedah kalau marah dia kata tu. Nak kata apa lagi? Sampai duk biak, sampai kata nak didik lagi orang. Dah ada karikatur-karikatur Nabi yang dibuat orang sama. Dia kata ini apa kanak-kanak. Kanak-kanak apa budak universiti dah. Tuan sekalian, banyaklah lagi peristiwa yang melambangkan lemahnya kegerunan, kekuatan, izzah Islam tu. Lemah, kuat nurun. Bila orang-orang yang diberi kuasa untuk menjaga Islam ni, orang nampak ada salah apa pun dia akan salah agama dia dulu. Dia marah tok guru, dia marah ustaz, dia marah, dia kata ni punca pecah belah. Dia tak kata kat orang lain, dia salah orang dia. Dia salah agama dia. Ni hak Perdana Menteri hak kita duk ada. Agama lain tak salah. Ustaz yang salah, ulama yang salah, tokoh agama yang salah. Orang politik lagu dia hak mohong kuat tak salah pula. Salah besar orang lagu tu, cakap tak betul. Jadi lemahnya kuasa politik orang Islam. Bila orang yang nak berkuasa, dia bergayut kepada undi bukan Islam, akhirnya keputusan-keputusan besar dia kena tanya depa tu dulu. Ini yang berlaku di negara kita. Maka PAS di Kedah ni khususnya tuan-tuan, depa berhasrat untuk menjadikan Kedah ni kubu depa. Kita habaq depa boleh mai kami nak buat jadi kubur untuk hamba, insya-Allah. Jadi saya sekat itulah nak buka puasa dah. Tak kira dah sampai pukul 8 sungguh okey. Saya rasmikan apa nama, apa dia okey?
Tes. Untuk perasmian kita ada majlis perasmian Nabi. Oh, ada perasmian pula. Sekian ucapan majlis buka puasa pada petang ni. Lepas berucap ni, tuan-tuan boleh makan. Lepas makan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta untuk